Apa? Apa? Assalamualaikum dan apa khabar semua KSB fam. Korang ingat tak kisah sahur? Episod yang pertama. So hari ni kita react untuk episod yang kedua. Jom kita layan. Jihan, bangun sahur. Okey, yang episod pertama tu tadi, scene yang last tadi tu, dia tengok apa benda sampai dia terkejut. Jom. Episod kedua. Apa yang dia terkejutnya? Oh, baru aku ingat yang masa dia keluar tu, episod pertama tu, dia sebelum dia keluar bilik dia tutup pintu. Dia tutup pintu almari tu. Bila dia masuk balik, dia terkejut, benda tu terbuka. Adakah ia mimpi, guys? Aku rasa dia mimpi, guys. Sebab apa tiba-tiba dia terkejut tu, mak dia panggil. Tapi dia keluar balik, rupanya tu semua hayalan, guys. So, dia kembali tidur balik. Ada pula yang ketuk pintu, guys. Shh. Okey, almari tak buka. Tengok jam dulu pukul berapa. Oh, pandai. Dia rekod dulu. Okay, aku rasa aku dah dengar something kat luar bilik. Patut ke aku pergi check? Mungkin tikus kot. Kita pergi check lah Takkan tikus ketuk pintu. Tadi gaya macam ketuk pintu, guys. Pelik betul malam ni. Kita tengok, kita rekod apa jadi. Astaghfirullahalazim. Jump scare. So takkan tikus ketuk pintu. Dia dari dalam almari. Bunyi tu dari dalam almari. Oh, bunyi tu dalam almari, guys. Okey, faham. Jihan, bangun sahur. Umpama mimpi dalam mimpi. Mimpi
dalam mimpi guys. Yang mana satu real tu? Ni sekarang ni mak dia panggil. Rasa-rasa? Tiga 12. Baru pukul 3. Sah bukan mak yang panggil aku tadi. Tapi tadi aku rasa aku dah bangun. Ke sekarang aku tengah mimpi. Kalau macam korang yang belum tengok lagi part 1, korang boleh pergi ke channel Madiha Auni dekat YT. Korang boleh tengok full yang part 1 mana dia episod yang pertama. Tapi episod yang pertama tu lagi jump scare guys. Apa benda tu? Apa benda tu yang part 1 tu? So ni part 2 harap-harap. Aku nak tahu siapa benda tu. Siapa yang duduk di depan almari tu, siapa? Let's see. Betul ke aku tidur? Okey, masa dia recording tu, kan, ingat dia record ni, mimpi guys, mimpi. So sekarang ni nak let's see, dia nak tengok video. Come on, kau mimpi kot tadi. At least aku ada something yang aku boleh tunjuk dekat mak. Okey, faham. Apa? 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 Alah guys, sambung lagi lah episod yang ketiga guys. Okay guys, aku nak korang support juga Madiha Auni di YT dan juga di TikTok guys. Kita support orang kita buat movie-movie yang macam ni guys. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.